Lemur, penjaga purba dari Pulau Madagaskar. Suara narator, nada misteri dan penuh kagum. Di sebuah pulau terpencil di Lautan Hindi, hidup makhluk kecil bermata besar, seolah-olah terus memandang ke masa lalu evolusi bumi. Ia bukan monyet, bukan juga tupai. Tapi inilah lemur, makhluk yang hanya boleh ditemui di satu tempat di dunia, Madagaskar. Lemur ialah primat unik yang telah menghuni bumi sejak lebih 60 juta tahun lalu. Ia dianggap antara primat tertua di dunia, hidup jauh sebelum munculnya monyet dan manusia. Kini, terdapat lebih 100 spesies lemur, dari sekecil tikus hingga sebesar kucing. Namun semuanya mempunyai satu persamaan, mata yang besar, ekor panjang, dan tingkah laku yang memukau. Kebanyakan lemur hidup di atas pokok hutan hujan Madagaskar. Mereka aktif pada waktu siang atau malam, bergantung kepada spesies. Lemur menggunakan tangan dan kaki mereka yang kuat untuk melompat dari dahan ke dahan, kadang-kadang sejauh 6 meter dalam satu lompatan. Mereka berkomunikasi melalui bunyi, bau, dan isyarat badan, menjadikan hutan itu penuh dengan bahasa rahsia lemur. Menariknya, kebanyakan kumpulan lemur diketuai oleh betina alfa. Dalam dunia mereka, wanita memerintah. Betina menentukan di mana mereka mencari makanan dan siapa yang boleh mendekati kumpulan. Lemur juga haiwan yang penuh kasih sayang. Mereka sering membersihkan bulu antara satu sama lain sebagai tanda kepercayaan dan ikatan sosial. Dan jika kamu lihat lemur berkumpul di bawah cahaya matahari pagi, itu bukan kebetulan, mereka sebenarnya sedang berjemur untuk memanaskan badan selepas malam yang sejuk. Namun, di sebalik keindahan itu, dunia lemur sedang terancam. Penebangan hutan di Madagaskar telah memusnahkan hampir 90% habitat asal mereka. Pemburuan dan perdagangan haiwan eksotik juga menjadikan banyak spesies lemur kini diambang kepupusan. Dari 100 spesies yang diketahui, lebih separuh kini disenaraikan sebagai terancam oleh IUCN. Lemur bukan sekadar haiwan comel, mereka adalah penjaga sejarah evolusi bumi. Jika mereka pupus, sebahagian daripada kisah kehidupan di planet ini juga akan hilang selamanya. Jadi, setiap kali kamu melihat mata besar lemur yang bersinar di dalam hutan, ingatlah. Mereka adalah saksi masa lalu, yang kini bergantung pada masa depan kita.